Hai semua, para bakal guru. Selamat datang. Kalau anda di sini, maksudnya anda serius nak jadi pendidik yang hebat. Dan salah satu kunci utamanya ialah menguasai cara mengajar literasi bahasa. Jom, dalam perkongsian kali ini, kita akan kupas sama-sama konsep dan prinsip penting untuk membina asas literasi yang betul-betul mantap dalam diri setiap pelajar. Jadi, mesti anda tertanya-tanya kan, macam mana sebenarnya kita nak bina asas literasi yang kukuh ni? Sebab ia bukan sekadar ajar budak-budak ABC. Oh tak, ia jauh lebih mendalam, iaitu tentang membina pemahaman sebenar. Dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, kita mulakan dengan bahagian 1, definisi asas literasi. Betul tak? Sebelum kita ajar sesuatu, kita kenalah faham betul-betul apa benda tu sebenarnya. Jadi apa sebenarnya literasi bahasa ni? Dengar sini baik-baik. Ia bukan setakat kemahiran teknikal macam mengeja atau menyalin ayat. Bukan. Ia adalah satu keupayaan yang lebih besar. Keupayaan untuk faham, untuk berfikir dan untuk berkomunikasi dengan cara yang bermakna. Ingat, matlamat kita bukan nak lahirkan mesin fotostat. Kita nak lahirkan pemikir. Okey. Literasi bahasa ni kita boleh pecahkan kepada dua bahagian utama. Cuba bayangkan macam ni. Di satu pihak, kita ada literasi membaca. Ini adalah proses input. Maknanya, proses kita terima dan faham maklumat. Di pihak yang satu lagi pula, kita ada literasi menulis. Yang ini pula proses output. Di sinilah kita secara kreatifnya keluarkan idea kita. Kedua-dua ni, input dan output kena seimbang. Dua-dua sama penting. Bahagian 2, 5 prinsip teras. Okey, sekarang kita dah faham apa itu literasi. Soalan seterusnya, bagaimana pula cara kita nak mengajarnya dengan betul-betul berkesan? Inilah dia, 5 prinsip yang akan jadi panduan kita. Macam checklist untuk jadi guru yang hebat. Ia adalah berperingkat, bermakna, kontekstual, berterusan dan inklusif. Nampak macam banyak kan? Jangan risau, jom kita bedah siasat satu persatu. Prinsip yang pertama, berperingkat. Senang cerita, anggap je macam kita main Lego. Kita mesti mula dengan blok yang paling asas, yang paling mudah. Lepas tu, barulah kita ajar yang lebih susah sikit. Yelah, tak logik kan kita nak ajar pelajar bina ayat kompleks kalau huruf pun dia tak kenal lagi. Prosesnya macam ni lah. Kita mulakan dengan unit paling kecil, paling asas iaitu huruf. Bila pelajar dah kuasai huruf, baru kita gerak ke peringkat seterusnya, gabungkan huruf jadi perkataan. Dan akhirnya, bila mereka dah selesa dengan perkataan, barulah kita susun perkataan-perkataan ni jadi ayat yang lengkap. Struktur macam ni lah yang membina keyakinan pelajar langkah demi langkah. Baik, kita teruskan. Macam mana kita nak pastikan apa yang kita ajar tu betul-betul melekat dalam kepala pelajar? Ini membawa kita kepada 2 prinsip seterusnya yang saling berkait rapat, menjadikan pengajaran tu sesuatu yang bermakna dan kontekstual. Prinsip kedua, bermakna. Anda tahu tak, pembelajaran akan jadi sangat-sangat berkesan bila pelajar nampak kaitan antara apa yang dia belajar dengan hidup dia sendiri. Bila kita boleh hubungkan satu topik tu dengan pengalaman harian mereka, tiba-tiba ilmu tu rasa berguna, ia tak lagi rasa asing. Dan ini terus membawa kita kepada prinsip ketiga, kontekstual. Bahan yang kita guna untuk mengajar tu kena dengan latar belakang, budaya dan persekitaran pelajar kita. Cuba guna cerita atau contoh yang memang wujud dalam dunia mereka. Percayalah, ini akan buat mereka lebih engage, lebih berminat dan lebih mudah faham. Okey, selain daripada apa yang kita ajar, persekitaran pun main peranan yang sangat besar tau. Kejayaan literasi ni bergantung pada suasana yang kita wujudkan dalam bilik darjah. 2 prinsip terakhir ni adalah tentang membina persekitaran pembelajaran yang positif dan menyokong. Prinsip keempat ialah berterusan. Maksudnya, literasi ni bukan macam satu subjek yang ada waktu khas dia sahaja. Tak. Ia adalah satu kemahiran yang perlu dipupuk dan diamalkan secara konsisten setiap hari. Dan yang paling penting, merentas semua subjek. Tak kisahlah dalam kelas sains ke, matematik ke, aktiviti membaca dan menulis mesti sentiasa ada. Dan prinsip kelima yang menyatukan semua sekali, inklusif. Kena ingat, setiap pelajar dalam kelas kita tu unik. Ada yang cepat, ada yang perlukan lebih masa. Tanggungjawab kita sebagai guru adalah untuk meraihkan perbezaan ni. Sediakan sokongan tambahan untuk mereka yang perlukan dan pastikan tiada seorang pun yang rasa tercicir. Jadi, mari kita imbas kembali 5 ramuan utama ni. Ingat ya, pengajaran kita mesti berperingkat,
dari mudah ke susah. Ia mesti bermakna, ada kaitan dengan hidup pelajar. Ia mesti kontekstual, guna bahan yang relevan. Ia mesti berterusan, diamalkan setiap hari. Dan paling penting, ia mesti inklusif, menyokong setiap pelajar. Inilah dia resipi untuk pengajaran literasi yang berkesan. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Daripada kelima-lima prinsip yang kita dah bincangkan tadi, yang mana satu agaknya akan jadi fokus utama anda bila anda melangkah masuk ke dalam bilik darjah nanti? Jawapan anda itulah yang akan mula membentuk siapa diri anda sebagai seorang pendidik yang hebat. Selamat maju jaya!